Hello, hai. Sekarang I ada dekat Date Duck Place. Dekat sini bukan sahaja ada itik je tau. Dia juga ada seafood dinner menu khas untuk pada waktu malam sahaja. Tada! Macam-macam jenis masakan ada tau. Ada udang, ada ketam, ikan, lala. Ini apa? Sotong pun ada tau. Chef kata tadi, inilah menu signature kat sini. Ketam sweet and spicy. So kalau kita makan dengan mantau, lagi sedap. Inilah sotong salted egg. Portion ni banyak sangat. See? Besar sangat sotong dia tau. Ni pula tilapia masak signature sauce. Sos ni dia ada tauco. Makan dengan nasi ngam sangat. Ini pula tiger prawn masak black pepper. Udang dia pun besar-besar tau. Dia punya urat pun dah, chef dia dah buang. Kita try. Fresh lagi. Okay, next kita rasa dia punya lala. Tengok lala dia pun isinya besar-besar tau. Dan yang paling best sekali, tak ada pasir langsung. Kalau dah datang sini, takkan tak cuba roast duck dia. Datang waktu malam pun ada. Nama saya Malik, saya head chef dari Date Duck Place Restaurant. Kalau customer datang, order pack duck kami akan buat table side service. Kami akan potong kulitnya, balut dengan fried onion, timun dan pipa sauce. Inilah packing duck yang chef baru potong dan balut tadi. Sos dia masam manis, kombinasi dia sangat sesuai. Okay, I sudah kenyang. So, korang kalau nak rasa masakan Chinese, apa lagi? Jomlah!